dimasukkan ke Hospital Kuala Lumpur HKL pada Khamis, dan hanya dimaklumkan mengenai penyakit kanser usus pada keesokan harinya iaitu Jumaat. Jelasnya, faktor usia Charlie turut menyebabkan risiko untuk menjalani pembedahan menjadi terlalu tinggi. Sebenarnya kami baru tahu dia ada kanser usus tahap 4 semalam. Jika nak buat pembedahan pun risikonya sangat tinggi, memandangkan abang saya pun dah berusia, ujarnya. Difahamkan Charlie 71 kini berada dalam pemantauan keluarga dan memerlukan bantuan oksigen sepanjang masa. Sebelum ini Charlie diuji apabila rumah sewanya di Gombak Setia Selangor musnah dalam kebakaran pada Hari Raya kedua April lalu. Untuk rekod, Charlie pernah mendirikan rumah tangga ketika berusia 40 tahun namun bercerai selepas beberapa tahun. Hasil perkahwinan itu mereka dikurniakan 3 cahaya mata. Charlie kemudian berkahwin buat kali kedua pada tahun 2011.